Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Adab dijaga, maruah dibela. Yang dihormati, barisan panel hakim yang menegakkan paksi keadilan. Penjaga masa yang setia dengan detakan waktu. Guru-guru, pembentuk sanubari sekalian. Serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdirinya saya di pentas yang sarjana ini bukan sekadar untuk bersandiwara dengan kata-kata, tetapi untuk meniupkan sekelumit kesedaran melalui mauduk pidato saya. Adab dahulu, ilmu kemudian. Kepentingan moral dan sahsiah berbanding grade akademik. Hadirin yang saya hormati, apakah itu grade akademik? Ia hanyalah deretan huruf A yang tercetak di atas sehelai kertas. Namun, apakah itu adab? Adab ialah pancaran rohani, keindahan tingkah laku dan kemurnian sahsiah yang tersemat di dalam dada. Mengapa tajuk ini penting? Kerana hari ini kita dapat melihat ada sebilangan kita yang mengejar pangkat pelajar cemerlang tetapi lupa menjadi manusia budiman. Ingatlah, ilmu tanpa adab itu ibarat pokok yang rimbun tetapi tidak berbuah, malah boleh menjadi racun yang membinasakan. Sidang hadirin yang bijak pandai, hujah saya yang pertama, kecerdasan minda tanpa kebaikan jiwa adalah satu malapetaka. Bayangkan jika kita hanya melahirkan murid yang bijak matematik, tapi menggunakan kebijaksanaan itu untuk menipu rakan-rakan. Bayangkan jika kita hanya melahirkan murid yang bijak sainsnya, tapi menggunakan lidahnya untuk membuli dan mencaci di media sosial. Apakah ini yang kita mahukan? Tidak, sama sekali tidak. Grade A dalam slip peperiksaan tidak akan mampu menutup grade gagal pada pribadi kita. Sebab itulah institusi sekolah bukan kilang mencetak robot yang bijak, tetapi taman asuhannya menyemai budi pekerti yang luhur. Hadirin yang dirahmati, hujah saya yang kedua, adab dan moral adalah benteng keharmonian. Apabila seorang murid mengutamakan adab, dia akan menghormati gurunya, menyayangi rakannya dan mentaati ibu bapanya. Senyuman yang dilemparkan, ucapan terima kasih yang diucapkan dan tangan yang ringan membantu jauh lebih berharga daripada segulung ijazah yang angkuh. Sejarah telah membuktikan tamadun yang besar runtuh bukan kerana rakyatnya yang tidak berilmu, tetapi kerana runtuhnya tembok moral dan hilangnya sifat amanah dalam diri. Rakan-rakan dan guru-guru sekalian, konklusinya, marilah kita ubah paradigma pemikiran kita. Janganlah kita hanya menangis apabila gagal dalam ujian akademik, tapi menangislah jika kita gagal menghormati ibu bapa dan guru-guru kita. Kelulusan akademik boleh membawa kita ke menara gading, tapi adab dan moral yang tinggi akan membawa kita dihormati di serata dunia. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya mendendangkan serangkap pantun. Bunga melati, hiasan sanggul, mekar harum di tengah halaman. Bukan grade A sahaja yang anggul, adab dan sahsiah hiasan zaman. Sematkan di dalam dada, pasakkan di dalam jiwa. Adab dahulu, ilmu kemudian. Sekian sahaja pidato saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.